Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini, kita bukan sekadar menyampaikan cerita. Kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini, kita cerita berita dari Malaysia kini. RUU Had Tempoh Perdana Menteri gagal, reformasi tertangguh atau sokongan kerajaan makin rapuh. Persoalan pertama, adakah kegagalan ini menandakan kerajaan sudah hilang kekuatan 2/3 di Dewan Rakyat? Persoalan kedua, adakah benar pindaan ini menjejaskan kuasa yang di-Pertuan Agong seperti didakwa pembangkang? Dan persoalan ketiga, apakah implikasinya terhadap rang undang-undang reformasi lain termasuk pemisahan kuasa pegawai negara dan pendakwa raya? Pendengar sekalian, semalam Dewan Rakyat menyaksikan satu detik penting dalam sejarah reformasi institusi negara. Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan DR4/2016 yang bertujuan menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada maksimum 10 tahun secara agregat gagal memperoleh sokongan 2/3. Keputusan undian menyaksikan 146 ahli parlimen menyokong, tetapi untuk meminda perlembagaan, angka magisnya ialah 148, kurang 2 undi sahaja. Tidak hadir 32, tidak mengundi 44. Ini bukan sekadar angka, ini mesej politik. Kalau kita lihat hujah kerajaan, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa had tempoh ini tidak menyentuh kuasa prerogatif yang di-Pertuan Agong. Kuasa melantik kekal di tangan baginda. Dewan Rakyat kekal menentukan sokongan majoriti. Had tempoh hanyalah soal accountability supaya kuasa eksekutif tidak dipegang tanpa had masa. Hujah ini turut diperincikan oleh Azalina Othman Said yang menekankan bahawa pindaan ini tidak mengubah struktur pelantikan, sebaliknya memperkemaskan prinsip tadbir urus. Namun, di blok pembangkang, Hamzah Zainuddin berhujah bahawa perkara 40/2A Perlembagaan Persekutuan memberi budi bicara mutlak kepada Yang di-Pertuan Agong tanpa had tempoh. Maka meletakkan had 10 tahun dilihat bercanggah dengan semangat peruntukan tersebut. Di sini kita nampak pertumbungan tafsiran perlembagaan. Satu pihak melihat had tempoh sebagai mekanisme kawalan kuasa. Satu pihak lagi melihatnya sebagai sekatan terhadap kuasa budi bicara raja. Hook tengah kita malam ini, kalau benar had tempoh ini soal prinsip dan reformasi, kenapa 44 ahli parlimen memilih untuk tidak mengundi? Itu persoalan yang lebih besar daripada sekadar kurang 2 undi. Adakah ini sabotaj senyap? Adakah ini tanda sebahagian anggota kerajaan sendiri tidak sepenuhnya komited? Atau ini strategi politik menjelang pilihan raya umum ke-16? Secara matematik, kerajaan kini tidak lagi boleh bergantung kepada angka 2/3 secara automatik. Realiti politiknya jelas, sokongan 2/3 mesti dirunding setiap kali. Ini memberi isyarat bahawa rang undang-undang besar lain seperti pemisahan kuasa pegawai negara dan pendakwa raya akan berdepan laluan lebih sukar. Kita juga tidak boleh abaikan dimensi politik dalaman. Ada suara, termasuk Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal yang meletakkan syarat sokongan jika Perdana Menteri meletakkan portofolio Menteri Keuangan. Bahkan, ahli parlimen kerajaan sendiri seperti Hassan Abdul Karim mencadangkan pemisahan jawatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan sebagai konvensyen baharu. Ini menunjukkan perbahasan bukan sekadar soal had tempoh. Ia sudah meleret kepada struktur kuasa dalam kabinet. Kalau kita imbas sejarah, Malaysia belum pernah mempunyai had tempoh rasmi untuk Perdana Menteri. Tun Dari Mahathir Mohamad berkhidmat lebih 2 dekad. Struktur kita berasaskan keyakinan majoriti, bukan had masa. Tetapi dunia berubah. Banyak negara demokrasi moden menetapkan had penggal sebagai mekanisme semak dan imbang. Persoalannya, adakah Malaysia sudah bersedia ke arah itu? Kita juga perlu bertanya secara jujur. Jika pindaan ini gagal sekarang, adakah ia akan dibentangkan semula? Atau ia akan menjadi modal kempen politik bahawa kerajaan cuba reformasi tetapi dihalang pembangkang?
Pendengar sekalian, politik bukan sekadar angka. Politik adalah persepsi. Dan persepsi yang terbentuk hari ini ialah kerajaan tidak lagi kebal dengan majoriti 2/3. Ini membuka ruang tawar-menawar. Ini membuka ruang tekanan. Ini membuka ruang ketidaktentuan. Hook terakhir sebelum kita tutup. Adakah kegagalan dua undi ini sekadar episod kecil di Dewan Rakyat atau permulaan fasa baharu politik Malaysia yang lebih rapuh dan lebih berunding? Malam ini kami nak dengar pandangan anda. Adakah anda setuju Perdana Menteri perlu dihadkan 10 tahun? Adakah pindaan ini benar-benar mengganggu kuasa yang di-Pertuan Agong? Dan adakah kerajaan masih kukuh menghadapi pilihan raya umum ke-16? Komen dengan fakta, dengan hujah, dengan matang. Kita bincang sebagai rakyat yang mahu sistem lebih telus dan stabil. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.